Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Pada 11 Februari 2026, kejohanan rumah sukan yang dinantikan oleh seluruh warga sekolah berlangsung dengan penuh meriah dan semangat kesukanan. Seawal pagi lagi, para pelajar dan guru hadir dengan wajah yang ceria, masing-masing mengenakan pakaian mengikut warna rumah sukan mereka. Suasana padang sekolah dipenuhi sorakan dan semangat juang yang tinggi. Antara acara padang yang dipertandingkan pada hari tersebut ialah merejam lembing, lontar cakera, lompat tinggi, lompat jauh, dan lontar peluru. Setiap peserta memberikan komitmen dan usaha yang terbaik demi mengharumkan nama rumah sukan masing-masing. Sorakan rakan sepasukan menambahkan lagi semangat para atlet untuk mencatatkan keputusan yang cemerlang. Terdapat 4 buah rumah sukan yang bersaing sengit untuk merebut gelaran juara tahun 2026, iaitu Sapphire, Ruby, Topaz dan Emerald. Persaingan antara keempat-empat rumah sukan ini amat sengit, namun tetap disulami dengan semangat kesukanan dan perpaduan. Setiap mata yang dikumpulkan amat bermakna dalam menentukan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai johan keseluruhan. Tidak dilupakan juga latihan perbarisan kawat kaki yang giat dijalankan sebagai persediaan menghadapi pertandingan pada 12 Februari 2026 yang akan berlangsung di Stadium Miri. Para peserta kawat kaki menunjukkan disiplin dan komitmen yang tinggi sepanjang latihan. Mereka berlatih dengan penuh dedikasi bagi memastikan persembahan yang kemas, seragam dan membanggakan sekolah. Secara keseluruhannya, kejohanan Rumah Sukan 2026 bukan sahaja menjadi medan untuk mencungkil bakat dalam bidang sukan, malah turut memupuk semangat kerjasama, disiplin dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton.